Selamat malam rakan-rakan sekalian. Apa khabar? Rindu saya tak? Selamat menjamu selera kepada semua yang sedang makan. Baiklah rakan-rakan, hari ini saya muncul di skrin YouTube anda bukan tanpa sebab. Jangan lupa tekan like dan langgan supaya tak malu nak pandang mata nanti. Hari ini, saya akan ceritakan kepada anda tentang 3 otot penting. Ia membuatkan kita terus hidup, kita boleh menikmati dunia di sekeliling kita dan bergembira dalam hidup. 3 otot ini memastikan kelangsungan hidup kita. Dan sebaik sahaja ketiga-tiga otot ini berhenti berfungsi, kita akan mati. Tiada satu pun organisme yang telah mati mempunyai ketiga-tiga otot ini berfungsi. Jadi anda pasti tidak sabar nak tahu otot apa yang saya maksudkan kan 3 otot itu. Mari kita namakan mereka dengan nombor kod 1, 2, 3. Jadi, apa agaknya tekaan anda? Tapi kita tak kira jantung. Itu adalah otot jantung. Sudah tentu, anda semua sangat bijak sekarang. Anda akan kata, otot-otot yang berada di bahagian depan. Baiklah. Saya bagi petunjuk. Kematian boleh berlaku akibat strok, contohnya, atau jika 3 otot ini mula berfungsi dengan teruk. Anda juga akan mula jadi kurang cerdas. Anda mula tidak faham siapa anda, di mana anda, dari mana, dengan siapa, untuk apa. Kenapa soalan-soalan seperti ini mula timbul? Dan kemudian, anda pun lupa soalan-soalan itu. Jadi kawan-kawan, 3 otot yang memastikan otak kita berfungsi secara maksimum dan jika otak tidak berfungsi sepenuhnya, itu perkara biasa. Tetapi jika ia langsung tidak berfungsi, itu juga perkara biasa. Macam mana nak cakap? Semua orang ke? Sebenarnya, ia hampir langsung tidak berfungsi. Tapi kalau sekurang-kurangnya sedikit pun, kalau ada juga fungsinya, itu sudah cukup baik. Jalan balik rumah kita masih boleh cari. Kod untuk domofon pun kita boleh ingat. Nombor apartmen sendiri pun takkan lupa. Jadi kawan-kawan, kita tak akan bercakap banyak. Saya bukan sekadar nak cerita tentang mereka. Hari ini saya juga akan tunjukkan kepada anda bagaimana untuk menjaganya. Sehingga usia yang sangat tua, otot-otot ini masih dalam keadaan baik. Tetapi bila usia tua benar-benar tiba, kita akan berhenti melakukan senaman ini. Ia menjadi membosankan untuk hidup apabila dia tinggal di sini. Seterusnya, pergilah ke Algala. Jadi bagaimana kawan-kawan? Dan untuk mereka yang ingin otot leher yang lebih kuat lagi, Memulihkan aliran darah ke setiap salur darah, setiap arteri, supaya ia membawa darah ke otak anda dan memperkayakannya dengan oksigen serta nutrien. Saya telah menyediakan satu set latihan harian untuk anda yang boleh anda lakukan secara berterusan dan meningkatkan aliran darah ke otak anda, melatih leher anda, setiap otot secara berasingan. Set latihan yang saya sendiri lakukan setiap hari, saya akan sediakan untuk anda. Pergi ke pautan di dalam keterangan itu, kita akan jumpa di sana. Saya akan tunjukkan semuanya dengan terperinci, dengan teliti. Anda akan tahu semuanya. Jadi, otot pertama kita, seperti yang anda sudah agak, jadi, mari kita. Betul. Otot sternocleidomastoid kita keraskan. Begitulah otot sternocleidomastoid. Saya gunakan cahaya hijau supaya mata anda mendapat kesan penyembuhan yang paling maksimum. Cahaya hijau juga membantu anda. Siapa yang tidak tahu? Otot sternocleidomastoid terletak di sini. Bagi sesetengah orang, otot ini berkembang dengan baik, kuat, mereka bernasib baik. Manakala bagi yang lain, ia kecil, nipis, seperti kain. Berayun di tiup angin, tidak berfungsi dengan baik. Otot sendiri tidak menjalankan tugasnya, cenderung lemah. Kerana dalam kehidupan seharian biasa, satu-satunya masa otot ini mungkin tegang ialah apabila anda memusingkan kepala ke satu arah, kemudian ke arah lain. Itu sahaja. Apabila anda melihat ke depan, cuba sentuh otot ini. Ia lembut seperti doh. Malah lebih lembut daripada doh. Seperti tepung. Kelembutannya sama. jadi otot kedua. Kenapa penting? Kerana yang pertama, otot sternocleidomastoid. Kerana di bawahnya terdapat saluran darah, arteri karotid, vena jugular. Keadaan otot ini mempengaruhi aliran masuk dan keluar darah ke otak kita. Saraf vagus juga berada di situ. Jadi, ini otot yang menua di tempat kedua. Di tempat kedua dari segi kemerosotan fungsinya seiring usia. Ini adalah otot yang mengangkat skapula.
Mari kita tandakan seperti ini, dengan 3 huruf sebagai singkatan untuk otot yang mengangkat skapula. Inilah sari kata. 2 sudah berkumpul. Otot yang mengangkat skapula, apa yang tidak kena dengannya? 2. Ia menahan skapula kita. Seluruh berat tangan kita bergantung padanya. Anda boleh membina lengan yang kuat, besar, tetapi jika otot itu masih nipis, bahu anda akan terkulai. Ia akan tergantung seperti ini. Jika anda perhatikan bentuk badan orang pada usia yang berbeza, anda akan lihat bahawa kedudukan bahu berubah. Pada sesetengah orang, bahu turun ke depan seperti ini, jatuh ke bawah. Manakala pada yang lain, bahu bergerak ke belakang dan naik ke atas. Macam ini. Maksudnya, kedua-duanya anda lihat tidak kelihatan begitu menarik. Dan kedua-duanya adalah tanda kelemahan otot yang mengangkat skapula. Dalam kes pertama, otot itu membiarkan bahu jatuh ke bawah. Manakala dalam kes kedua, trapezius mengambil alih fungsinya dan trapezius sentiasa bekerja berlebihan. Tiada apa-apa yang baik juga daripada keadaan ini. Ia boleh menyebabkan sakit kepala dan juga mewujudkan keadaan untuk gangguan aliran keluar vena. Jadi, otot yang mengangkat skapula mendapat tempat kedua dalam senarai otot maut kita. Sekarang, tempat ketiga. Seperti yang anda sudah agak. Jadi, betul. Ini adalah otot ekstensor leher yang pendek. Ini adalah kumpulan otot. Terletak di ruang suboksipital, di sini. Yang disebut, iaitu di kawasan antara tulang oksipital, vertebra pertama dan kedua. Mereka membentuk satu rangkaian, terdiri daripada otot, dan di situ terdapat saraf oksipital serta arteri vertebra. Jika berlaku kekejangan otot-otot ini, kemungkinan besar akan timbul masalah bekalan darah ke otak. Dalam sistem vertebrobasilar, ini bermakna dalam sistem arteri vertebra. Tetapi kekejangan otot-otot ini tidak berlaku tanpa sebab. Ia berlaku kerana kelemahan otot-otot pemanjang yang panjang, iaitu otot-otot leher yang kuat di sini. Apabila otot-otot ini menjadi lemah, maka otot-otot ini, pada mulanya, otot-otot ini cuba mengambil beban tersebut. Untuk beberapa ketika mereka mungkin berjaya, kemudian mereka sentiasa berada dalam keadaan tegang. Menahan vertebra pertama, ia berhenti bergerak dan mula terhimpit. Kita ada arteri vertebra. Jadi, inilah 3 ini. Otot-otot kita ini, mereka akan memastikan kehidupan kita bahagia. Sampai umur berapa? Sampai umur berapa pun yang anda mahu. Anda akan lakukan senaman-senaman ini selagi belum bosan. Sebaik sahaja bosan, hentikan semuanya. Pergilah ke syurga. Jadi kawan-kawan, kita mula dengan yang mana? Otot sternocleidomastoid, saya tunjuk sekali lagi 2 bahagiannya. Satu bahagian pergi ke sternum di sini. Satu lagi ke clavicula di sini. Dan kita perlu melatih kedua-dua bahagian ini, maksudnya latihan otot ini perlu dibuat berdasarkan strukturnya. Latihan pertamanya. Kawan-kawan, saya akan tunjukkan dari mana nak mula. Mula-mula anda periksa dulu fungsi otot ini. Buat ujian untuk tahu dalam keadaan macam mana otot anda. Anda biarkan kepala anda tergantung. Sekurang-kurangnya 20 saat. Kalau anda boleh tahan macam ni, tahan selama 20 saat, itu bermakna otot anda berfungsi pada tahap sederhana, kira-kira tahap 3. Kemudian cuba untuk mengetahui, kanan atau kiri, adakah terdapat perbezaan antara keduanya? Pusingkan kepala ke satu arah, kemudian pusingkan kepala ke arah yang lain. Jadi, mula-mula, lakukan ujian otot seperti ini, supaya otot perut tidak mengganggu anda. Anda boleh turun sedikit lebih rendah, kerana jika anda pergi terlalu jauh dari situ, perut juga akan menjadi tegang. Jadi, selepas melakukan ujian pertama, anda akan tahu sama ada ia berfungsi atau tidak. Bagi yang ototnya tidak berfungsi, kepala mereka akan mula bergetar seperti ini, seolah-olah anda mengalami kekejangan. Kekejangan akan bermula, hentikan tepat pada masanya. Jika tidak, dia sama ada akan jatuh atau tidak ada apa-apa yang baik akan berlaku. Jadi kawan-kawan, seterusnya, latihan pertama sekali, kita hanya mula angkat kepala ke atas dan ke bawah. Maksudnya, ini selepas anda melakukan ujian, anda boleh mulakan latihan berikan sedikit bebanan. Jadi, pergerakan pertama adalah seperti ini.
Kemudian yang kedua, angkat kepala dengan dagu. Lakukan pergerakan ke atas dan ke bawah. Ke atas dan ke bawah. Yang ketiga pula, secara berasingan ke kanan dan kiri. Berikan bebanan. Ke satu arah, mula-mula pusingkan kepala ke arah lain. Dan yang keempat adalah senaman paling kuat. Yang sangat baik untuk memulihkan otot ini, dada sekarang boleh nampak. Selain itu, ia juga akan disukai oleh mereka yang mempunyai masalah dengan memusingkan kepala, kerana otot ini sangat terlibat dalam pergerakan memusing dan apabila ia tidak cukup berkembang, ia akan berfungsi dengan baik bersama otot lain secara serentak. Dalam keadaan normal, ia juga berfungsi. Di sini, bahagian ini adalah otot ekstensor leher, otot splenius kepala, sebahagian daripada otot trapezius. Dan apabila otot ini tidak berfungsi dengan baik, otot belakang mula terbeban. Bagi mereka yang ada masalah dengan ketegangan otot leher, senaman ini sangat membantu kerana beban akan beralih kepada otot hadapan. Jadi kawan-kawan, lihat sini. Saya tunjukkan kepada anda satu senaman yang sangat bagus, tapi ia agak berat. Jadi, anda angkat kepala. Dan dalam posisi ini, anda mula sengitkan kepala seolah-olah ke satu bahu. Kemudian, ke bahu yang satu lagi. Dan pada masa ini, kepala anda sentiasa berada di atas. Ia berada, anda nampak, di udara, tidak menyentuh. Ini adalah senaman yang agak berat kerana di sini anda mempunyai beban, ia sentiasa memberi tekanan pada otot dan kadang-kadang satu, kadang-kadang yang lain lebih tegang dan pada masa yang sama, otot-otot itu juga meregang. Jadi anda nampak, ada yang mula bergetar. Seterusnya, Yegorova, saya sudah lama tidak melakukan senaman ini. Jadi, kawan-kawan, inilah kita telah memberikan beban pada otot sternocleidomastoid. Otot ini. Pilih beban mengikut kekuatan atau kelemahan anda sendiri. Bergantung sama ada anda sudah lama atau baru sahaja melakukan senaman ini. Bagi mereka yang lehernya kurus, seperti angsa, seperti ayam, memang ada orang yang berleher kurus. Inilah golongan itu. Anda perlu melakukan senaman untuk otot yang mengangkat tulang belikat. Kita mulakan dengan berdiri menghadap dinding seperti ini. Inilah dindingnya. Saya berdiri menghadap dinding. Tangan saya pusingkan tapak tangan ke depan dan angkat kedua-dua bahu ke atas, kemudian turunkan perlahan-lahan, angkat semula kedua-dua bahu ke atas dan turunkan perlahan-lahan. Nampak tak? Saya bukan angkat ke belakang, ke arah telinga, tapi terus ke depan. Angkat ke depan macam ini. Jangan malu-malu. Angkat macam ini, turunkan. Perlahan-lahan angkat, turunkan. Ini kita sedang melatih otot yang mengangkat belikat. Adakah senaman ini sudah cukup untuk memastikan ia berfungsi dengan baik? Dan yang ketiga, otot pemanjang leher yang pendek kawan-kawan. Untuk melatih dan meningkatkan aliran darah di kawasan bawah tengkorak, serta memberi beban pada otot pemanjang leher yang panjang di bahagian atas. Tiada apa yang lebih baik daripada senaman ini. Lihat posisi permulaan. Tundukkan kepala ke bawah, seperti biasa anda melihat ke tapak tangan. Contohnya, anda suka tengok tapak tangan sendiri. Atau bukan tapak tangan, tapi telefon contohnya. Begitulah, ke depan. Anda lihat, siapa di sana, kembali semula, tiada apa-apa, semua okey. Inilah pergerakannya. Begitulah, normal. Perlu 1-2, 1-2, tapi tangan mesti diletakkan di sini. Dan pergerakan ke bawah seperti ini, kembali semula. Ke bawah, ke sana ke sini, ke sana kembali. Inilah kedudukannya. Ia memang sesuai untuk anda juga. Untuk mereka yang sedang menonton video ini melalui telefon, kepala anda pasti sedang tunduk begini. Jadi senaman ini juga berguna untuk anda lakukan. Jangan tekan kuat dengan tangan. Tangan anda hanya diletakkan untuk menambah berat sahaja. Tetapi jika ini terasa berat untuk anda, beban seperti ini belum sesuai untuk anda, ini bermakna otot leher anda masih belum cukup kuat. Anda boleh mulakan dengan cara yang lebih mudah seperti ini. Baring meniarap dan lakukan perkara yang sama, hanya gunakan berat kepala anda sahaja. Bagi sesetengah orang, mungkin tidak dapat menahan beban seperti ini dalam posisi condong. Jadi cubalah mulakan dengan cara ini juga untuk otot yang sama. Cuma bebanannya lebih ringan. Dan untuk semua yang lain yang sudah melanggan saluran ini, sentiasa dan sudah pun tekan butang suka, senaman ini memang sesuai untuk anda. Jadi kawan-kawan, anda sudah rasa bagaimana darah mengalir ke kepala?
Senaman-senaman ini sangat bagus dilakukan pada waktu pagi. Bila anda bangun pagi, anda rasa tidak segar dan tidak tahu ke mana hendak pergi. Terlupa di mana tempat kerja. Terutamanya pada musim luruh bila berkabus. Anda keluar rumah, langsung tidak faham apa-apa. Jadi, lakukan senaman-senaman ini pada waktu pagi dengan segera. Darah segar akan naik ke kepala anda dari bahagian badan yang lain, serta-merta menyegarkan otak anda dan anda akan bersedia untuk hari bekerja. Dan lakukan juga sepanjang hari untuk meningkatkan keberkesanan kerja anda. Jadi, bagaimana kawan-kawan? Dan untuk mereka yang ingin otot leher yang lebih kuat lagi, Memulihkan bekalan darah ke setiap salur darah, setiap arteri, supaya ia membawa darah ke otak anda dan memperkayakannya dengan oksigen serta nutrien. Saya telah menyediakan satu set latihan harian untuk anda yang boleh anda lakukan secara berterusan untuk meningkatkan aliran darah ke otak anda, melatih leher anda, setiap otot secara berasingan. set latihan yang saya sendiri lakukan setiap hari, saya telah sediakan di pautan dalam keterangan itu. Pergi ke sana, kita akan berjumpa di situ. Saya akan tunjukkan semuanya dengan terperinci, dengan teliti. Anda akan tahu semuanya. Sampai kita berjumpa lagi dalam siaran akan datang, rakan-rakan sekalian.